Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Hari ni hari raya, first hari raya yang on the way nak pergi beraya dekat rumah ibu ayah saya. Kebetulan kita lalu dekat masjid ni. Tengok kawan ya. Kita lalu dekat depan masjid dekat taman ni, ada lembu 5 ekor tak silap. 5 ekor tak silap nak korbankan. Hujan kawan, hujan gerimis. Perjalanan ini hujan rahmat di pagi Hari Raya Aidiladha. Ini adalah juga kita nak sambut birthday ibu mentua saya, adik saya. Kita nak pergi hantar dulu makanan. Saya buat lauk apa hari nanti kita tengok ya. Lauk apa hari ni juadah hari raya kita di meja makan di pagi Aidiladha ini. Nanti kita tengok ya. Okey, sebelum tu saya nak hantar dulu. Kita nak hantar dulu makanan ni sebab sekarang ni kuat sikit hujan. Kita nak pergi hantar dulu makanan kat rumah. Lepas tu baru kita nak keluar nak cari place. Kuah kacang, nasi pek, rendang ayam, ada ketupat palas, masak lodeh. Ini yang mak buat. Ini kita ada special hari ni, kita bawa bagi rasa nasi kandar kita. Dah boleh potong. Coklat. Jatuh. Makan tu, dia nak kasih. Makan dua kali ni. Makan. Bebek dia, bebek dia. Kau kena pegang dia. Dapat macam apa tu makan. Sudu ni. Ambil sudu. Dia kecil lah. Ada. Ada, banyak dalam lelaki. Ada ke Dan? Kotor. Ada gaku. Tapi kotor. Okey, terima Tak kasih. ada buka lah sini. Dah dapat, jom kita makan. Layan diri, layan diri. Nanti kita makan ni pula. Terdapat kisah bahawa pernah sebuah keluarga
Daging masak hitam, kari, ayam goreng, bawang goreng. Makan sekali dengan tu, peria. Oh, dah peria tak buka lagi lah. Jom. Lepas tu letaklah ni peria crispy ni. Ambil satu balang. Peria crispy. Jom makan. Makan. Tapi tambah daging lagi. Daging masak hitam. Kau bagi tu tambah sotong. Lembut. Puteri lebih tua 3 tahun daripada suaminya. Pasangan ini kini mempunyai 4 orang anak. Anak ke-6 ialah Putra Abdul Malik yang lahir pada tahun 1983. Beliau menamatkan pengajian tinggi di Brunei dan kini mengetuai Yayasan Sultan Bolkiah yang menyelia projek dalam bidang agama, kewangan dan sokongan sosial. Isterinya pernah bekerja sebagai pengatur cara di syarikat IT. Putra ini mungkin mewarisi selera mewah ayahandanya. Perkahwinannya dianggap yang paling mewah dalam sejarah Brunei. Banyak media antarabangsa melaporkan bahawa kos majlis tersebut melebihi kos perkahwinan Putra William dan Kate Middleton. Menariknya, selepas majlis yang hebat itu, Abdul Malik dan isterinya memilih untuk hidup sederhana. Mereka tinggal diam-diam di kediaman mereka, membesarkan